Baliklah Bella, mak kau tak sihat ni. Tak sekarang ni kau ingat aku ni macam Farid ke? Ha? Senang kau nak gula-gulakan. Tolonglah. Apa benda kau merepek ni? Kau ingat Farid bohong ke? Memang pun. Kau ingat aku tak tahu ke korang semua ni nak kenakan aku kan? Lepas tu sekarang ni tiba-tiba nak minta simpati dengan aku. Bella, siapa nak drama dengan kau? Aku tak tipu, aku depan mak kau ni. Mak kau dengar aku loudspeaker ni. Memang taklah. Aku dah selesa lah dalam rumah ni. Memang aku takkan balik rumah busuk tu. Lagipun orang tua tu sendiri yang cakap kan rumah tu bukan rumah aku. So aku takkan balik lah. Aku harap kau tak menyesal nanti, Bella. Aku takkan menyesal lah. Sekarang ni kalau kau nak marah, kau marah Syafiq tu. Dia yang tak bagi aku jumpa dengan orang tua tu kan. Dan kalau orang tua tu nak mampus sekalipun, dah memang ajal dia. Kau bacakan je lah Yasin, apa yang susah? Bella. Bella. Tak, Bella dah. Dah. Dia paksa kalau dia tak nak. Tak. Dia cakap dia takkan datang walaupun dia meninggal. Tak. Nanti dia dong tak. Okey, cik. Nanti okey.